Pelakon Abby Abadi mempersoalkan tindakan netizen yang meninggalkan komen meminta dirinya memohon maaf dengan madu kepada anaknya Marissa Dania iaitu Umisha Mazlan. Menerusi perkongsian di platform Thread, Abby berkata, netizen sepatutnya meminta menantunya iaitu Aslam memohon maaf kepadanya atas apa yang telah berlaku dalam keluarganya. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Orang sebut-sebut nama saya dekat sini. Tiba-tiba ada satu komen suruh saya minta maaf dengan Umisha. Kenapa awak tak suruh Aslam tu minta maaf dekat saya atas apa yang berlaku? Aslam tu apa? Kayu ke? Kita diam jangan bagi berbunyi. Awak tu kita selotep mulut tukang. Tulisnya pada hantaran di thread. Perkongsian Abby itu menimbulkan reaksi pelbagai daripada netizen. Rata-rata netizen turut bersetuju dengan kenyataan Abby yang mengatakan Aslam adalah individu yang sepatutnya tampil membuat permohonan maaf. Ada juga yang menasihati Abby untuk tidak melayan komen yang dilemparkan terhadapnya.